Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, akak dah makan, dah cuba rasa nasi kerabu ni kan? Boleh tak saya tahu apa rasa nasi kerabu ni bagi akak? Saya ni memang susah nak makan nasi kerabu ni sebab tak kena cita rasa. Tapi yang ni memang yang terbaik lah saya rasa. Dia punya Alhamdulillah. daging, cara dia bakar tu dengan dia punya perisa tu memang terasa makan. Dan dia punya cara apa ni presentation dia pun baiklah. Ya, Bagus. akak datang dari mana akak? Akak datang dari mana? Daripada apa ni kita dah rapat Gunung Gunung Rapat. Rapat. Oh, alhamdulillah. Terima kasih datang support. Bawa ni memang suka makan nasi kerabu. Oh, patutlah. Terima First kasih. time, Terima kasih. first time dah datang sini. Oh, first time datang sini. Kami dapat tahu pun dari FYP TikTok kan. Oh. Dia dekat Ipoh. Ah, Dah duduk Ipoh lama pun tak tahu kan. Oh, terima kasih datang. Kalau boleh ada peluang datang lagi insya-Allah. InsyaAllah. Boleh. Baik, ada komen ada apa-apa lagi nak komen? Dapat harap apa ni dia punya kualiti ni maintain macam ni lah kan. Amin, amin. Jangan mula-mula macam ni dia maintain lepas tu tak okey lah kan. Sebab tak ada InsyaAllah. kan. InsyaAllah kedai kami akan improve lagi lah dari segi masakan kalau ada kekurangan semua. InsyaAllah. Baik. Terima kasih kak. Terima kasih.